Video para syuhada pada tragedi Betong Ateh. Dengan tangis dan isakan diiringi doa dan Al-Fatihah, kami yakin akan Allah bahwa syuhada kami ditempatkan di surganya. Berikut adalah nama-nama para syuhada yang gugur dalam tragedi pembantaian terhadap Tengku Bantakiah dan santri Dayah Babul Mukaromah, Betong Ateh, Aceh Barat. Mereka dibunuh oleh pasukan TNI dalam salah satu operasi militer paling kejam di era DOM. 1. Tengku Bantakiah, ulama harismatik, pimpinan Dayah. 2. Tengku Hamurdani bin Tengku Bantakiah, putra Tengku Bantakiah. 3. Tengku Khairul bin Abdullah. 4. Tengku Zulfikar bin Syamsuddin. 5. Tengku Nazaruddin bin Hasan. 6. Tengku M. Nasir bin Abu Bakar. 7. Tengku Fatlullah bin Mahyudin. 8. Tengku Ashari bin M. Yusuf. 9. Tengku Anwar bin Muhammad. 10. Tengku Burhan bin Usman. 11. Tengku Junaidi bin Abdullah. 12. Tengku Jamaluddin bin Ibrahim. 13. Tengku M. Yusuf bin Hamzah. 14. Tengku Saiful bin Yahya. 15. Tengku Ramli bin Ismail. 16. Tengku Faisal bin Hasan. 17. Tengku M. Isa bin Abdul Karim. 18. Tengku Idrus bin Mahmud. 19. Tengku Adnan bin Khalil. 20. Tengku Rahmat bin Abdullah. 21. Tengku Zaini bin Bahar. 22. Tengku Syarifuddin bin Jalal. 23. Tengku Haris bin Umar. 24. Tengku Irwansyah bin Zakaria. 25. Tengku Amri bin Yusuf. 26. Tengku Ridwan bin Idris. 27. Tengku Farhan bin Mahmud. 28. Tengku Iskandar bin Ibrahim. 29. Tengku Munawar bin Abdullah. 30. Tengku Fauzan bin Bakhtiar. 31. Tengku Tarmizi bin Sulaiman. 32. Tengku Yunus bin Idris. 33. Tengku Rizwan bin Ahmad. 34. Tengku Nurdin bin Mahmud. 35. Tengku Hasan bin Zakwan. 36. Tengku M. Fadil bin Usman. 37. Tengku Baharudin bin Iskandar. 38. Tengku Ali bin Ibrahim. 39. Tengku Marzuki bin Ramadan. 40. Tengku Fikri bin Jamil. 41. Tengku Usman bin Hasan. 42. Tengku Ihsan bin Mahdi. 43. Tengku Khaidir bin Sa'ad. 44. Tengku Asman bin Musa. 45. Tengku Maulana bin Iskandar. 46. Tengku Salim bin Yunus. 47. Tengku Fauzi bin Malik. 48. Tengku Rashid bin Fadil. 49. Tengku Salman bin Usman. 50. Tengku Zubir bin Basri. 51. Tengku Safwan bin Latif. 52. Tengku Abdul Ghani bin Mahmud. 53. Tengku Bukhari bin Ismail. 54. Tengku Muslim bin Yusuf. 55. Tengku Rijal bin Tarmizi. 56. Tengku Mustafa bin Idris. 57. Tengku Jalaluddin bin Bahar. Nama-nama ini diperoleh dari saksi selamat, arsip masyarakat Dayah, laporan Komnas HAM, serta dokumentasi Yayasan Merdeka Aceh. Semoga Allah mencatat mereka sebagai syuhada yang mati dalam kemuliaan, dan semoga generasi Aceh terus membawa nama mereka dalam perjuangan. Seandainya ada nama yang kami mungkin tersilap tulis atau baca, tolong dikoreksi dan dimaafkan. Kepada Ayah Ngen Mak yang diungoe dan baca atawa yang hana baca, Saleum beiringi doa dari kamu untuk mandum. Kamu hana tuwo, kamu sabe berusaha sedaya upaya yang kamu nah untuk keadilan para syuhada. Sharekan video ini demi para syahid untuk mendapat keadilan, dan semoga penjajah mendapat balasan yang lebih dahsyat di dunia ini dan di akhirat kelak.